Okey. Di pula jadual di bawah jangan usia dulu dia pokok kayu ni. Okey. Kayu jati 4 dekad kayu getah 2 tahun. Hitung beza dalam dekad dan tahun usia. Okey. So banyak beza. Bila beza maksudnya operasi tolak. Okey, dah tolak. Tapi bila kata dekad dengan tahun, awak kena belajar dahulu tahun berapa tahun dia layak untuk tukarkan jadi kepada 1 dekad. Nampak? 1 dekad. So, jawapannya ialah 10. Maknanya tak cukup tahun yang ditolak, pinjam 1 dekad, pinjam 10. Macam biasalah, kebetulan lah. Okey, so cikgu buatlah dia punya tu dekad tahun. Kayu jati 4 dekad 25 tahun. 25 tahun. Macam mana ni tolak? Okey. So terpulang. Awak nak tukar macam mana? Baik. So katakanlah macam ni. Okey, sifar ni macam mana ni? Nak tolak ni tak boleh. Sifar kat sini berapa? Kalau nak tukar terus, boleh. Baik, sekarang. Siapa yang boleh tolak 25 kalau tahun untuk digandingkan dengan dekad? Dekad. Macam mana? Yang boleh tolak dengan 25, yang paling dekat yang boleh tolak ialah untuk 10 ialah 30. Betul? Okey, maknanya 30 ni kita pinjam kat sini 3. So 4 ni dah jadi 1. Okey, 30 dekat sini. Baru kita boleh tolak. So 30 tolak 25, 5, tinggal 1. So jawapannya ialah 1 dekad 5 tahun. Okey. Katakanlah awak nak tukarkan semua kepada tahun. Yang ni awak tukar. 4 dekad itu menjadi 40 tahun. 40 tahun. Tolakkan dengan 25. 3, 10, 15. Okey, so 15 tahun. So, tapi soalan dalam dekad dan tahun. Awak tahulah. So, jawapannya ialah ni dah lebih dari 10. Tolakkan, so akan dapat 1 tahun. 1 dekad, 5 tahun. So, jawapannya tetap sama. Terpulang, cari yang mana? Okey, yang penting tak cukup, dia nak bagi tahu pinjam 10. Nasib baik sama macam pinjam biasa. Okey, itu saja.